Dia berenang lah. Wah, macam lampu. Yeah. Tengok. Dua, tiga. Besar mulut dia. Apa nama haiwan ni? Badak air. Betul. Habitatnya di darat dan juga di dalam air. Badak sumbu. Ada? Ada? Mana? Di sana. Wah. Kalau dia sumbu kita, habislah. Adik, kenapa badak ini dipanggil badak sumbu? Tak sebab ia ada sumbu di hidungnya. Pandai. Dan kerana sumbunya, badak sumbu menjadi haiwan yang terancam. Ayah, kenapa? Kerana ia diburu oleh manusia untuk dapatkan sumbu yang berharga tu. Betul? Jadi adik-adik, di zoo ini kita pelihara haiwan ini semua agar ia jangan pupus. Faham semua? Faham. Terima kasih. Murid-murid, jom. Apa lagi? Hello, mana-mana? Usah. Banyak. Dah sampai. Mari kita turun ke lautan untuk melihat pelbagai hidupan laut. Seperti Semua mau tengok. mari masuk. Jom. Cepat. Laut daripada sini laut menancap laut dan turun ke lautan. Beri tepukan kepada mereka. Tengok, anjing laut. Ini dia. Singa laut lah. Mana kau tahu? Tak ada beza pun. Adalah. Anjing laut tak ada daun telinga. Sirip depannya pendek. Dia berenang dengan menggerakkan sirip belakangnya. Di darat, dia berjalan seperti ulat dengan memakai sirip depan perutnya. Betul-betul. Singa laut pula ada daun telinga. Sirip depannya panjang. Dia berenang dengan menggerakkan sirip depannya. Di darat, dia berjalan dengan memakai keempat-empat siripnya. Ada orang kat sana. Tengok. Yalah. Cikgu, itu ada taring panjang. Haiwan apa? Oh, itu walrus. Ada anjing laut, singa laut, walrus. Susanti, jom. Okey, saya bagi peluang kepada penonton. Siapa yang nak cuba bagi makanan kepada mereka? Jom. Besar betul. Ini haiwan tadi lah. Tengok. Kalau di sini ada apa? Apa tu? Mana? Saya mau tengok. Comel kan dugong tu? Dia yatim piatu. Dia kehilangan ibunya sejak kecil. Macam kita lah. Kesian. Tapi semua penjaga zoo adalah keluarganya. Ada soalan? Ada? Macam mana bunyi dugong? Oh, dugong ada bunyi yang sangat istimewa. Cuba berbual dengan dugong. Mana tahu dia akan berbunyi? Berbual? Macam mana? Macam ni. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Dugong, hai. Tak ada bunyi pun. Kita kena cakap bahasa ikan kot. Macam mana tu?
Plup, 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 plup. Wow, iu. Ya, itulah bunyi dugong. Sam, kau betul-betul ah. Cepat. Sedia? Ada semua. Betul. Bagus. Semua dah bijak mengenal haiwan. Duduk ke tempat masing-masing. Baik, cikgu. Cikgu, saya mau pergi lagi. Zoo sangat seronok. Betul tu. Boleh. Lain kali kita pergi melawat sambil belajar lagi. Tapi ada satu ikan ni tak ada dalam zoo. Puas cari. Ikan apa? Ni. Maim. Itu ikan duyung.